Hari ni kami dekat Arul Auto Care. Boleh dikatakan dah famous dah sebenarnya. Geng-geng Honda semua dah tahu dah. Arul, sebelum ni kita dekat Arman dekat Ampang. Sebelah saya ni in charge dia. Abang, nama apa bang? Saya nama Zarul. Saya sebagai in charge di sini. Kita di sini dah lebih daripada 6 tahun. Tapi kami di AR sudah lebih daripada 10 tahun pengalaman. Saya nak tanya bang, abang ni pengalaman mesti dah lama kan? Abang boleh share sikit tak abang punya background ni bang? Daripada saya sendiri pun, daripada service center Honda. So Alhamdulillah, daripada tahun 2006 kita buat kenderaan-kenderaan Honda. Dari 2006 bang? Dah 20 tahun bang. Lebih daripada expert dah bang. Kalau dah 20 tahun tu bang. InsyaAllah. Boleh abang cerita sikit apa servis yang ada dekat workshop abang ni? Servis kita biasa kita jalankan minor service, major service, bab repairing, wiring, aircon pun kami jalankan, permasalahan gearbox pun kami ada lakukan dan bermacam-macam lagi lah. Arul Auto Care ni adalah authorized dealer untuk RM Auto Care. So saya nak tanya abang sendiri, macam mana abang boleh yakin untuk ambil produk RM Auto Care ni dan letakkan pada servis dekat workshop abang ni? Melalui pengalaman saya, ada beberapa perkara yang berlaku pasal kenderaan Honda yang kerap bermasalah gearbox. Contoh, jerking. Kita cuba usahakan masuk produk RM. Alhamdulillah, benda tu dapat disolvekan. Bukan sekadar terus kita tukar gearbox. Untuk merawat permasalahan gearbox ataupun untuk sebelum benda-benda tu berlaku, so kita juga boleh masukkan produk RM ni juga. Kita tak perlu menunggu permasalahan gearbox tu berlaku baru kita nak start guna. Bagi saya, kita mencegah dulu sebelum benda tu berlaku. So setiap kali servis filter gearbox pun kita recommend untuk RM lah. Letakkan transmission treatment dalam servis minyak gearbox untuk menjaga gearbox. Okey bang. Untuk pemilik-pemilik Honda kat luar sana, especially yang nak dapatkan servis ikut spek, boleh datang dekat Arul Auto Care ni. Dan yang paling penting, kalau kata nak jaga gearbox ataupun nak panjangkan jangka hayat gearbox, boleh datang dekat Arul Auto Care ni.